Dokumen tawaran rasmi hari ini 3 Februari 2026 mengesahkan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS sebagai pihak bertindak bersama atau PAC dalam cadangan pengambil alihan IGM Corporation Berhad oleh Sunway Group. PKNS memegang 40% ekuiti dalam Sunway PKNS Sendirian Berhad, manakala Sunway menguasai 60%. Gabungan ini melibatkan transaksi besar 3.51 bilion saham IGM. Selain PKNS, PAC lain termasuk Chung Siao Hun, isteri kepada Chia Kek Lin, adik pengasas Sunway Tan Sri Jeffrey Chia. Turut tersenarai Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, CGC, entiti majoriti milik Bank Negara Malaysia. Gabungan ini akan memiliki tanah lebih 2,300 hektar dengan nilai pembangunan gasar sekitar 118 bilion ringgit, meletakkan Sunway sebagai pesaing utama kepada syarikat seperti Gamuda Berhad. Sunway dikenali dengan pembangunan bandar bersepadu serta aset kesihatan dan pendidikan. IGM pula menyumbang infrastruktur strategik, lebuh raya, pelabuhan, kuari dan kapasiti pembinaan industri. Namun, cadangan ini tidak bebas risiko. IGM kini disiasat SPRM dan LHDN selain kemungkinan konflik kepentingan dengan Sunway Construction jika pegangan mencecah 50% hingga 75%. Sunway menyasarkan untuk mengambil alih IGM secara persendirian jika berjaya memperoleh lebih 75% pegangan dengan sokongan penting daripada pemegang saham utama seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Pertarungan korporat ini bakal mengubah lanskap pembangunan negara.